Hari ni 3 tan keluar guys. Target 60 tan untuk musim ni. Hari ni kita berada dekat kebun Hafiz Farm. Oh, tengok keluar air. 2 tan kita nak bawa naik lori. 3 tan Sun. 3 tan. Buah A, buah B, buah AB semua ada harga sekarang ni. Emas hijau. Okey Sun Alhamdulillah. Bagus. Oh, emas hijau. Sekarang ni musim sayur hijau semua mahal naik harga. Kita sebagai pengguna rasalah berat nak beli sayur-sayur ni, memang mahal. Kau pergi supermarket, harga kangkung ni RM6 sekilo. Sebelum-sebelum ni RM1, RM2 je sekilo. Sayur bayang sampai tak ada stok. Itulah dia penangan musim hujan, musim banjir. Kalau dari sudut pengguna memanglah dia rasa memang sayur mahal, tapi dari sudut kita sebagai petani memang seksa nak tanam pada musim sekarang ni. Cuba korang komen kat bawah, petani-petani dekat bawah, cuba luahkan perasaan anda. Macam mana sesaknya nak adakan barang pada musim sekarang ni. Jadi guys, kita pada musim macam ni lah bonus kita hujung tahun ni. Macam mana sekalipun kita kena pastikan barang kita ada. Yang kedua, barang kita cantik. Itu saja, insyaAllah kita dapat bonus hujung tahun. Jumpa lagi for next video. Bye. Assalamualaikum.